Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita jumpa dalam bonus yang seterusnya. Dalam video kali ini saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan macam mana cara nak dapatkan post ID. Okay, so benda ni mungkin banyak orang dah tahu. Saya dah pernah ajar dalam kelas-kelas sebelum ini. Okay, so simple je tuan-tuan dan puan. You buka mana-mana ads yang semua ads boleh lah. Okay, so you pergi dekat mana-mana ads, tekan je edit. So once you tekan edit ni, dia akan keluar macam ni. So you tekan drop down arrow ni. Okay, sekejap, tunggu dia habis loading dulu. Oh, saya ada silap tekan setting apa-apa tadi ni. Okay, you tekan je edit. Awak dia lupa suruh edit juga. Dia kalau iklan yang berstatus edit, dia tak boleh dia tak boleh nak tengok benda tu. Okay, tekan iklan tu mesti aktif lah macam ni. Okay, dia mesti dah publish. Saya tak tahu tadi kenapa tak publish. Okay, so you tekan ni Facebook post with comment. So dia akan buka satu URL yang macam ni. Okay, dia akan buka Facebook post tu. So ini content internal team saya lah. Kita ada banyak content internal. Alright. So kebanyakan iklan saya memang sekarang ni fokus memang letak harga dekat CTA atau copywriting atau video. Okay, so tuan-tuan dan puan, you copy URL post ini dan you kena ada satu Google Sheet macam ni contohnya. Okay, so dekat sini saya ada banyak lah. Ada website pertama, website kedua, website ketiga. Ada ads yang tak perform, yang domain lama, team sale, chatbot, semua saya ada record. Okay, so contohnya tuan-tuan dan puan, okay, you ambil salah satu kat sini contoh. This is the URL yang kita baru dapatkan tadi. Okay, yang belakang angka ni, inilah post ID dia. Okay, ni saya padam lah, saya tunjuk demo. Yang belakang tu lah post ID dia. So untuk add account yang tadi saya tengah tunjuk, okay, this is the account. So katalah kita dah ada winning post ID kat sini. Contoh, copy je post ID ini. So bila mana kita nak create ad baru, okay, let's say lah saya nak create new ad. Okay, create new ad. So okay, kita ambil use existing post is not available. Oh, sebab yang ni dia keluar yang yang WhatsApp number ni. Okay, saya tak tahu account ni dia duk paksa suruh buat yang WhatsApp number tu. Okay, tak apa, kita buat satu contoh yang baru. Okay, objective sales. Kat mana nak guna post ID yang kita nak buat tactical testing tadi tu. Okay, dekat asset macam biasa, purchase. Okay, so yang lain-lain setting seperti mana yang saya dah ajar. So dekat sini kita ambil use existing post. Okay, tutup multi advertiser ni, tutup. Enter post ID, masukkan post ID, tekan tick, terus dia akan keluar video tadi. Ni video tadi kan. Okay, dah minum air banyak dah pun tapi tak lega juga. Okay, so this is how you nak tarik post ID untuk scaling kepada campaign yang baru. Sama juga WhatsApp ke e-com ke, sama je. Apa saja objektif pun sama. You ambil post ID, URL dia macam ni. ID yang belakang ni, ini kita panggil sebagai post ID. So ambil post ID, you gunakan untuk scaling. Sama ada fleksibel pun boleh, single pun boleh, video pun boleh. Dalam satu poster ada 5 copywriting pun boleh. Dia akan tarik semua sekali. Alright, so itu berkenaan dengan post ID. Kita jumpa dalam bonus yang seterusnya.